Hai semua, hari ini jom kita mulakan satu pengembaraan maya menembusi hutan belantara Malaysia. Bersiap sedia sebab kita akan meneroka keajaiban alam semula jadi negara kita dari pantai yang berpasir sampailah ke puncak gunung yang diselubungi kabus. Okey, sebelum kita mula, saya ada satu soalan. Pernah tak anda terfikir kenapa pokok-pokok dekat puncak gunung lain sangat rupa dia berbanding pokok-pokok dekat tepi pantai? Itulah teka-teki yang akan kita rungkai sama-sama hari ini sambil kita bongkar rahsia kepelbagaian hutan di Malaysia. Jadi, untuk cari jawapannya, kita akan mengembara merentasi 5 ekosistem yang sangat menakjubkan. Setiap satu ni ada cerita dia yang tersendiri. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, ini dia jadual perjalanan kita. Kita akan mula dari kawasan pantai, lepas tu kita redah paya, kemudian kita masuk ke hutan hujan yang rimbun. Dan akhir sekali, kita daki sampai ke puncak gunung yang sejuk. Setiap perhentian ni akan tunjukkan kita kepingan-kepingan puzzle alam semula jadi Malaysia. Pengembaraan kita bermula sekarang. Jom kita ke destinasi pertama dan lihat apa keajaiban yang menanti kita di sana. Cuba bayangkan anda tengah berdiri di tepi pantai. Dengar bunyi ombak, rasa angin laut yang masin. Dekat sinilah perjalanan kita bermula. Di dalam hutan pantai yang nampak tenang, tapi sebenarnya sangat lasak. Tumbuhan dekat sini, memang pejuang sejati. Mereka dah berevolusi untuk tahan tiupan angin kencang dan semburan air masin. Akar-akar pokok ni cengkam pasir tu kuat-kuat supaya tak tumbang. Hebat kan? Seterusnya, kita bergerak ke satu dunia yang sangat berbeza. Dunia yang penuh dengan lumpur, air masin dan akar-akar pokok yang sangat unik. Selamat datang ke hutan paya bakau. Cuba bayangkan hutan ni sebagai satu jambatan antara daratan dan lautan. Tumbuhan dekat sini dah cipta macam-macam cara yang bijak untuk hidup subur dalam persekitaran yang agak mencabar ni. Cuba tengok akar-akar ni. Nampak macam kaki labah-labah gergasi kan? Akar jangkang inilah yang pegang pokok tu dengan kemas dalam lumpur yang lembut. Jadi, ia tak akan tumbang bila dipukul ombak. Dan yang ni pula, akar-akar ni terkeluar dari lumpur macam snorkel. Tujuannya untuk membolehkan pokok tu bernafas bila air pasang. Bijak betul alam semula jadi ni. Okey, sekarang kita akan bergerak lebih jauh ke pedalaman menuju ke jantung hijau Malaysia. Kita akan lalu kawasan hutan paya air tawar sebelum kita sampai ke hutan hujan tropika yang sangat gah. Hutan hujan ni, ia macam sebuah bangunan pencakar langit semula jadi. Dari lantai hutan yang gelap dan lembap sampailah ke puncak pokok-pokok gergasi yang menjulang tinggi, setiap tingkat ni adalah rumah untuk komuniti haiwan dan tumbuhan yang berbeza. Okey, tinggalkan sekejap kehangatan hutan hujan tadi sebab kita akan mendaki ke alam yang lebih sejuk dan penuh misteri. Perhentian terakhir kita ialah hutan gunung, sebuah dunia yang sering diselubungi kabus. Semakin tinggi kita daki, suhu pun akan jadi semakin sejuk dan tumbuh-tumbuhan pun mula berubah. Pokok-pokok jadi lebih pendek dan kita akan mula nampak tumbuhan yang unik macam bunga rafflesia yang besar tu dan juga periuk kera. Baik. Selepas pengembaraan kita tadi, sekarang tibalah masanya untuk kita bongkar rahsia. Apakah resepi alam semula jadi yang menghasilkan semua hutan yang berbeza dan menakjubkan ni? Jom kita siasat. Semuanya bergantung kepada 4 bahan utama. Bentuk muka bumi, sistem saliran, iklim dan jenis tani. Mari kita tengok macam mana keempat-empat faktor ni bekerjasama. Senang cerita, bentuk muka bumi ni faktor paling penting. Kawasan tanah pama yang rata membolehkan hutan hujan yang besar untuk tumbuh, manakala kawasan pergunungan yang tinggi pula mewujudkan satu dunia yang berbeza untuk tumbuhan yang lebih khusus. Jadi kita dah lihat betapa hebatnya hutan-hutan ni semua. Tapi kenapa semua ni penting untuk kita? Apa akan jadi kalau satu hari nanti semua ni hilang? Hutan-hutan ni sebenarnya ada 5 peranan besar yang memberi manfaat secara langsung kepada kita semua. Dari udara yang kita sedut sampailah ke air yang kita minum. Jom kita lihat satu persatu. Cuba fikirkan sekejap. Air bersih dalam paip rumah kita, perabot yang kita guna, malah sesetengah ubat-ubatan yang kita makan, semuanya datang dari hutan kita. Penting kan? Tapi ada satu lagi bahagian dalam cerita ni. Dan mungkin ini bahagian yang paling kritikal, iaitu peranan kita sebagai manusia. Jom kita bincang sikit macam mana tindakan kita memberi kesan kepada hutan yang sangat berharga ni. Kita sekarang ni berada di persimpangan jalan.
Di satu pihak, kita ada kuasa untuk melindungi dan memulihkan hutan kita. Tapi di pihak yang lain, tindakan kita juga boleh memusnahkannya. Ini adalah satu pertarungan antara pemeliharaan dan pembangunan. Spesies-spesies ikonik yang kita jumpa dalam perjalanan kita tadi kini berada dalam bahaya. Tanpa tindakan segera, kita berisiko untuk kehilangan semua khazanah negara ni buat selama-lamanya. Pengembaraan kita mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan sebenar untuk melindungi hutan kita baru sahaja bermula. Hutan-hutan ini adalah warisan kita semua dan masa depannya terletak di tangan kita. Jadi persoalannya, apakah peranan yang akan anda mainkan?